sifat 20. Azhar mengaji sifat 20. Selebih Azhar tak ada mengaji tauhid Wahabi ni, tak ada. Kita tak pernah didedahkan dengan tahu tauhid Wahabi, akidah Wahabi ni. Azhar dia ada manhaj dia sendiri. Manhaj dia sendiri. Tak pernah belajar rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tak ada dalam selebih Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Jawharul Mawhub. Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu berkata, "Ad-dunya kulluha zulmatun illa majalis al-ulama." Dunia ni keseluruhannya gelap kecuali majlis para alim ulama. Jadi dunia ni diumpamakan dalam keadaan semuanya gelap, tidak bercahaya, melainkan kita hadir dalam majlis ilmu, majlis ilmu daripada ulama-ulama yang rasih dalam ilmu. Begitu juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, "Lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama." Kata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, andainya ilmu itu umpama gambar, surah, nescaya surahnya, gambarnya adalah terlebih cantik daripada matahari, bulan, bintang-bintang dan yang ada di langit. Mana ilmu ni kalau diumpamakan seperti ukiran gambar, maka ia adalah lebih cantik berbanding daripada matahari, bulan, bintang-bintang dan cakrawala yang ada di langit. Ini di antara yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Hasan Al-Basri juga pernah berkata, ketika mana Malik Ibn Dinar telah mewasiatkan kepada Imam Hasan Al-Basri, ataupun Imam Malik bin Dinar pernah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, yang lebih tepat Malik bin Dinar pernah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, soalannya, ma uqubatul alimi idza ahabba dunya? Apakah siksaan yang bakal diterima oleh orang alim jika dia cintakan dunia? Qala al-Hasanu, Al-Imam Hasan Al-Basri jawab, mautul qalbi. Dia punya siksaan yang kesan dia hatinya mati. Fa idza ahabba ad-dunya wa talabaha,
Apabila orang alim ini sukakan dunia dan menuntut dunia, bi'amalil akhirah, dengan amalan-amalan akhirat. Amalan akhirat ni dituntut dunia, cintakan dunia. Fa inda zalika tarhalu anhu barakatul ilmi. Kesannya akan beredarlah berkat ilmunya. Tak ada berkat dah. Ilmu dia akan hilang. Wa yabqa alaihi rasmuhu. Hanya kekal rasamnya sahaja. Tinggal dia punya tulisan dia ni, orang pandai, bijaksana, tapi tak ada berkat ilmu ni. Tak ada berkat. Mudah-mudahan kita bila belajar, kita amalkan ilmu kita, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya ilmu kita mendapat keberkatan. Bila kita dapat berkat ilmu kita, kita semakin hari semakin bertambah amalan kita, semakin tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita sambung lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan tersebut di dalam Mustadraf. Kitab Mustadraf ini ialah dikarang oleh seorang ulama hadis yang alim, iaitu Al-Imam Abhishi radhiyallahu anhu. Kitab Mustadraf, nama penuhnya Al-Mustadrafu fi kulli fannin mustazraf. Kitab ini ada 84 bab. Dan ini ada 84 bab. Kitab Mustadraf ini ialah membicarakan tentang akhlak dan adab-adab. Semua bab-bab yang sebanyak 80 bab dalam kitab ni, hujahnya berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih. Kerana ianya adalah seorang ulama yang alim dalam ilmu hadis. Al-Imam Abhishi rahimahullahu ta'ala, nama kitabnya Al-Mustadrafu fi kulli fannin mustazraf. Kita ni masyhur. Kita ni masyhur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi pengarang kitab kita, Syekh kita rahimahullahu ta'ala, menyebut bahawa terdapat di dalam kitab Mustadraf dan daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Maka kitab ini ambilannya adalah daripada Quran, hadis dan juga perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu an, katanya, ma mazaha ahadun mazhatan illa majjallahu min aqlihi majjatan. Di dalam kitab Mustadraf sendiri, ya. Dalam kitab Mustadraf diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, ma mazaha ahadun mazhatan illa majjallahu min aqlihi majjatan. Maksudnya tidak bergurau-gurau. Seorang akan satu kali bergurau-gurau, melainkan melontarkan Allah Ta'ala pada akalnya akan sebagai lontar. Tak ada orang ni bergurau-gurau sehingga tergelak-gelak, gurau yang berlebih-lebihan. Orang bergurau ni Allah campakkan akal dia. Tu kadang-kadang orang bila bergurau ni berlebih-lebih sampai bergaduh, sebab akalnya telah campak oleh Allah. Sebab itu kita kena jaga-jaga kalau bergurau, jangan bergurau yang boleh membawa kepada pergaduhan, atau gurau-gurau cakap lucah-lucah, lama-lama bergaduh. Oleh sebab itulah Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ya ajaban li ibni Adam, cukup menghairankan bagi anak Adam, hafizahu ala ra'sihi,
dua malaikat yang menjaganya berada di kepala. Hafizahu, ada dua yang menjaga dia, berada di kepala. Lisanuhu qalamuhuma, lidah orang ni umpama qalam bagi dua malaikat. Wariquhu madaduhuma, air liur yang keluar orang bercakap ni umpama dakwat bagi dua malaikat. Wa huwa baina zalika yatakallamu bima la ya'ni. Macam mana dia boleh bercakap benda merapu-rapu? Ini kata-kata hikmah yang diucapkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Wa huwa baina zalik, sedangkan di antara itu dua malaikat di atas. Lidahnya umpama qalam, pen atau pena bagi dua malaikat. Air liurnya umpama dakwat bagi dua malaikat yang menulis. Yatakallamu bima la ya'ni. Macam mana boleh bercakap benda-benda yang tidak memberi manfaat. Memberi manfaat. Kalau kita sedar sedemikian rupa, maka kita tidak akan cakap merapu-rapu. Kerana air liur kita ni umpama dakwat yang akan digunakan untuk menulis setiap perkataan yang keluar daripada lidah kita ni. Allahu Akbar. Ini kata-kata hikmah di kalangan tabi'in Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yang telah ditahnikkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang tahnik dia. Sayyidina Umar yang baca doa lepas tahnik, Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah budak ini faqih, Allahumma faqihu fid din wa ja'alhu a'rafan nas. Ya Allah jadikanlah ianya faqih dalam agama dan terkenal di kalangan manusia. Mana awalhu hasan, awalnya baik, itu sebab nama ni kena jadi baik. Nama ni kena baik. Seorang ulama Azhar ketika bertemu Syekh Muawwad, Syekh Muawwad ni dia tak apa nampak. Tapi seorang ulama ketika dah tua dia tak nampak. Orang kata ni Syekh Hasan Syafi'i. Syafi'i seorang ulama yang alim, Allah yarhamuh. Oh, dia kata Syekh Hasan, awwaluka hasan, wasatuka hasan, wa akhiruka hasan. Dia kata kamu ni awal pun baik, tengah pun baik, akhir pun baik, sebab nama kamu Hasan. Mana awwaluka hasan, wasatuka hasan, mana awal pun baik, tengah pun baik, akhir pun baik. Syekh Hasan Syafi'i ini pun seorang ulama yang alim, seorang ulama yang alim dan tawadhu. Allah yarhamuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi begitulah Imam Hasan Al-Basri diberikan nama Hasan. Ianya seorang yang baik, akhlaknya baik, percakapannya baik, semua baik. Semua baik. Jadi keluar yang daripada mulutnya benda-benda yang baik. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada mutiara yang keluar daripada ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dhahika katsiran fid dunya baka katsiran fil akhirah. Maksudnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa banyak tertawa-tawa pada dunia, nescaya banyak menangis pada akhiratnya. Siapa banyak ketawa-ketawa dalam dunia ni, besok di akhirat dia banyak menangis. Oleh sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis ini. Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila." Kalau kalian semua tahu apa yang aku tahu, nescaya kalian ketawa sedikit.
wala bakaitum katsira, dan pasti kalian semua menangis banyak. Walau ta'lamu ma a'lam, kalau kalian semua tahulah apa yang aku tahu, la kharajtum ila su'adat, nescaya kamu akan pergi ke bukit-bukit yang tinggi. Taj'aruna ila rabbikum, nescaya kamu memekik-mekik, melolong-lolong minta tolong ke Allah Ta'ala. Wa tabkun, dalam keadaan menangis. Walau ta'lamuna ma a'lamu, kalau kalian semua tahu apa yang aku tahu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma imbasattum ila nisaikum, nescaya kamu tidak dapat bermesra dengan isteri-isteri kamu. Wala taqaraltum ala furushikum, dan kamu tidak akan dapat melabuhkan badan kamu di atas tilam-tilam kamu, tak boleh tidur. Wala lawadattu annallaha khalaqani yawma khalaqani syajaratan tu'dadu, aku minta Allah subhanahu wa ta'ala suka bahawa Allah jadikan aku pada hari aku dijadikan seperti pokok yang telah diberikan sokongan. Begitu Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya kalau tahu apa yang sebagaimana Nabi SAW tahu, pasti kamu tidak akan ketawa banyak, sebaliknya menangis banyak. Menerusi hadis ini, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau kamu tahulah apa yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Dan sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, la sajada ahadukum hatta yanqati'a salbuh, nescaya kalian semua sujud sehingga jadi patah tulang belakang. Amboi. Wala sarraha hatta yanqati'a sautuh, mama lolong-lolong memekik-mekik sehingga hilang suara, hilang suara. Takutnya ubku ilallah, menangislah kamu kepada Allah. Fa in lam tastati'u, jika kamu tak mampu nak menangis, kalau tak mampu antabkuni fatabaku, cuba-cuba menangis sampai jadi menangis, yakni tashabbahu bil bakin, cubalah kamu tiru sebagaimana orang yang menangis, lama-lama dia boleh menangis. Ini yang diucapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kisah seorang ulama yang alim, yaitu Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, satu hari dia gelak ketika berdebat dengan golongan-golongan Qadariyah. Bila dia berdebat dengan golongan Qadariyah ni, golongan Qadariyah hampir-hampir kalah, tak boleh jawab. Sebab Imam Abu Hanifah dia handal, ketika mana berhadapan dengan golongan-golongan yang percayakan ini adalah alam semula jadi, iaitu golongan etis yang disebut Dahri. Dahri itu bukan nama orang, itu mazhab Dahriyun nama dia. Sebagaimana kita mengaji kitab Aqidatun Najin, bertemu dengan gurunya Hamad radhiyallahu anhu. Imam Hamad tak dapat jawab, tapi Imam Abu Hanifah boleh jawab. Allah berikan kelebihan kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Mengikut cerita Imam Abu Hanifah ni kerana didoakan juga oleh sahabat Nabi SAW. Ketika mana ada satu perayaan, bapa dia suka bagi hadiah kepada orang alim termasuk sahabat, dan didoakan supaya Allah, macam orang alim doa barakallahu fiik, barakallahu fiik, maka keberkatan tu sampai turun kepada anak dia, iaitu Imam Abu Nu'man, iaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Cerita ni saya telah cerita di Masjid Bukit Katil dulu. Kisah Imam Abu Hanifah dalam kisah, iaitu berhadapan dengan Dahri. Dahri itu bukan nama orang Dahri. Dahri ini kalau kita mengaji tauhid, iaitu golongan Dahriyun.
golongan etis. Dia percaya dengan semula jadi begitu. Jadi tak percaya ada Tuhan. Jadi disebut dalam kitab Aqidatun Najin, datanglah dahari. Dahari itu sebab dinisbahkan pada masa. Dahariyun. Dulu saya dekat Azhar mengaji sifat 20 ni tahun 1. Satu tajuk iaitu Ad-Dahriyun. Dahriyun iaitu golongan etis atau mazhab Dahri. Datanglah cerita Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Syekh Ibrahim Al-Misri, tokoh saya ni dulu buta. Dr. Ibrahim buta. Seorang anak murid ni kata, "Doktor, dah habis waktu." Dia kata, "Mana habis waktu lagi? Ada 3 minit." Dia kata, dia buta. Dia kata, "Mana pula ada lagi ni?" Ada. Dr. Ibrahim susah nak lulus. Orang buta, orang lain tolong baca. Itu susah tu. Dia tak boleh baca, orang lain tolong baca. Kalau orang tu baca salah, habislah kita. Itu belajar ke Azhar ni susah nak lulus. Dr. Ibrahim, saya alhamdulillah kerana mengaji di Pasir Tumbuh dulu kan. Sudah tu mengaji kat sekolah, mengaji kitab Ummul Barahim, kemudian mengaji Hasyatur Syarqawi, kemudian pergi Pasir Tumbuh pula mengaji Aqidatul Kifayatul Awam. Jadi bila masuk ke Azhar, tiba-tiba soalan-soalan sifat 20 ni tak terbaca kitab doktor ni, berjilid, banyak jilid, tak terbaca. Datang bulan 9, peksa bulan 11. Kerajaan Perak hantar bulan 9, peksa bulan 11. Duduk di Kehera dah sebulan, sampai pula Tontok bulan 10. Kita nak cari kuliah lagi, rumah apa semua pening, kitab banyak. Saya jawab apa yang saya tahu je, berdasarkan matan Ummul Barahim dan syarah Ummul Barahim. Alhamdulillah lulus naik tahun dulu. Itu sifat 20, mengaji sifat 20. Azhar mengaji sifat 20. Selibus Azhar tak ada mengaji tauhid Wahabi ni, tak ada. Kita tak pernah didedahkan dengan tauhid Wahabi, akidah Wahabi ni. Azhar dia ada manhaj dia sendiri. Tak pernah belajar rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tak ada dalam selibus Al-Azhar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita kisah Imam Abu Hanifah ni. Imam Abu Hanifah ni mulalah dia tergelak. kalah orang ni. Falamma ahastu bizufri dhahiqtu. Bila aku rasa aku menang ni, dia kata, menang ni, kalah golongan Qadariyah ni, aku pun mula ketawa. Faqala li, tapi pihak lawan ni dengan saya ni, dia kata, tatakallam fil ilmi wa tadhak. Kau cakap berilmu tapi gelak ketawa. Tersentak Imam Abu Hanifah. Kau bicara berilmu tapi tergelak ketawa. Macam mana tu kalau tengah-tengah berdebat cakap begitu? Kata Imam Abu Hanifah, fala ukallimuka abadan wa ana minad nadimin ala zalik. Aku takkan cakap dengan kau dah, dan aku menyesal di atas apa yang telah aku buat. Tu ulama, Allahu Akbar, sentuhan sehingga mengingatkan dia takkan buat lagi. Izlau lam yakun dhahki la radatu ila qawli fakana fi zalika salahul ilmi wa kana zalika salahul ilmi. Itulah tanda ilmunya yang baik yang dimiliki oleh seorang ulama yang terkenal, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sama balik kita kata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan kata Yusuf Ibn Asbad berasal daripada Kufah. Beliau ada juga seorang ulama hadis. Gelaran beliau ialah Abu Muhammad. Dia seorang yang zuhud, baca kitab tasawuf, terutama kalau kita baca Sairus Salikin, selalu berkata Yusuf Ibn Asbad, seorang ulama yang alim. Beliau meninggal dunia pada tahun 195 Hijriah. Lama, 1095 Hijriah meninggal dunia. Seorang ulama hadis, tetapi dia sufi.
Ada ramai ulama-ulama hadis ni, mereka ni seorang yang zuhud dan sufi. Kata-kata yang keluar daripada ulama ni umpama mutiara. Jadi tuan Syekh kita mengambil kata-kata hikmah yang telah diucapkan oleh seorang ulama hadis yang alim, Yusuf Ibnul Asbad radhiyallahu anhu. Katanya adalah Hasan pada masa 30 tahun tiada ia tertawa-tawa. Imam Hasan radhiyallahu anhu, dia kata tak pernah ketawa selama 30 tahun. 30 tahun tak tahu. Kalau ini pun tersenyum je. Tersenyum saja. Dan kata qil, dikatakan adalah Atha Ibnu As-Sulami. Al-Atha iaitu nama seorang ulama yang alim, Atha As-Sulami radhiyallahu anhu, bukan Salmi ya, As-Sulami ya. Atha As-Sulami radhiyallahu anhu aqama Atha As-Sulami 40 sanatan lam yadhhak. Adalah Atha As-Sulami pada masa 40 tahun tiada tertawa-tawa ia. Ini semua ulama-ulama yang saleh belaka. Atha, Hasanul Basri, Yusuf Ibn Asbad, ini contoh-contoh. Dipaparkan kepada kita ni, didedahkan nama-nama ni, bukan nama orang putih, bukan Michael, bukan John, tapi ulama-ulama yang saleh, supaya bila kita dengar ulama saleh ni, dia terus berpahat pada dalam hati. Bukan berkatalah Michael bukan orang beriman kan? Mikael ya, nama orang motivasi lalu sebut begitu kan. Motivasi kitab kita ni ambil contoh-contoh daripada ulama-ulama yang saleh, ulama hadis, lagi zuhud, bertakwa kepada Allah. 40 tahun tak pernah ketawa. Mana yang lama dah tak ketawa, kelapa pun senyum je, tabassum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dhahika qahqahatan la'anahul jabbaru wa man dhahika kathiran istahaqqa bihin nar wal iyazu billah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tertawa-tawa mengilang-ilai, dilaknat akan dia oleh Tuhan Al-Jabbar. Bila Allah laknat, semua laknat. La'anahu Allahu wal malaikatahu wan nasu ajmain. Bila Allah laknat, malaikat pun akan laknat, malaikat pun akan laknat, dan seluruh manusia pun akan laknat kalau Allah laknat. Apa makna laknat? Laknat memberi maksud at-tardu min rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Orang yang dapat laknat Allah ni tak ada rahmat bagi dia, tak ada belas kasihan daripada Allah. Jangan mengundang laknat Allah. Dan barang siapa banyak tertawa-tawa, telah mustahik atau telah mustahak ia dengan dia akan neraka. Tempatnya paling sesuai ialah neraka. Oleh sebab itu, seorang ulama yang bernama Sabit Al-Bannani radhiyallahu anhu pernah berkata, dhahikul mu'mini min ghaflatih. Ketawanya orang beriman itu punca daripada lalai dia. Kalau dia tak lalai, takkan dia ketawa. Ketawa mengilang-ilai. Lalai dari sudut mana? Ya'ni ghaflatahu min umuril akhirah. Lalainya tentang perkara-perkara yang berlaku di akhirat besok. Lalai tentang perkara akhirat. Walaula ghaflatuhu lama dhahika. Kalau bukan disebabkan dia lalai, pasti dia tidak akan ketawa. Kerana dia lalai akhirat, tak ingat akhirat, oleh sebab itulah dia ketawa. Yahya Ibn Mu'az Ar-Razi terkenal dengan Al-Hakim, seorang ulama yang alim. Yahya Ibn Mu'az Ar-Razi, kalau Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin selalu memetik pandangan
Yahya bin Mu'az Ar-Razi, wa qala al-Hakim, berkatalah al-Hakim Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, utlub farahan, tuntutkanlah kegembiraan, la huzna fihi, yang tidak ada kesedihan padanya, bi huznin la farha fi, dengan sebab kamu sedih yang tidak ada gembira padanya. Kata-kata hikmah ni susah nak faham. Tuntutkanlah kegembiraan yang tidak ada kesedihan padanya, dengan kesedihan yang tidak ada gembira padanya. Faham tak faham? Jadi ulama terpaksa huraikan. Kata hikmah yang diucapkan oleh Yahya ibn Mu'az memberi maksud apabila engkau menghendaki ataupun apabila kamu hendak mencapai keseronokan syurga, idza aradta an tanala farhal jannah, lakana kau dapat gembira dalam syurga, fakun fid dunya hazinan, hendaklah kamu berasa sentiasa sedih dalam dunia, wala takun dahikan masrura, jangan buat perangai tergelak-gelak ketawa seronok-seronok dalam dunia, likai tanalal farhad dunia, ya, kerana kamu nak seronok-seronok dalam dunia ni, iaitu kegembiraan yang akan mendapat kesedihan di akhirat nanti. Ini kata hikmah yang diucapkan oleh seorang ulama yang alim, Yahya ibn Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Seterusnya lagi kita dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada riwayat Hannad ibn Surri Ibnu As-Sirri, seperti mana As-Sirri As-Saqati, Hannad ibn Sirri radhiyallahu anhu, daripada Imam Hasan al-Basri. Mana riwayatnya daripada Imam Hasan al-Basri? Bermula tertawa-tawa itu dua bahagi. Dia kata ketawa ni ada dua jenis. Satu bahagi tertawa-tawa yang dikasih akan dia oleh Allah Ta'ala, yakni yang diberi pahala akan empunyanya. Rupanya ketawa ni ada dua jenis. Satu, Allah suka, Allah redha. Tapi ketawa macam mana? Nanti akan dihuraikan. Ada lagi satu ketawa dan satu bahagi tertawa-tawa yang dimurka akan dia oleh Allah Ta'ala. Kata-kata yang diucapkan oleh Imam Hasan al-Basri ni kita tak faham, kena huraian. Ketawa macam mana yang dapat redha Allah? Maka adapun tertawa yang dikasih oleh Allah Ta'ala itu, tersenyum seorang di hadapan saudaranya kerana menyukakan hatinya, senyum, tak ada muka masam, sentiasa senyum. Kawan ni pun rasa seronok bila jumpa. Ya. Kalau kita seorang berakhlak dengan akhlak yang baik, jumpa dengan kawan senyum, ini akhlak baik. Orang tu pun suka, seronok, mesra kawan dengan kita, berdamping dengan kita. Allah rahmat, dapat rahmat Allah, iaitu tabassum, senyum. Dan ada pun tertawa-tawa yang dimurka Allah Ta'ala atasnya. Kalau kita mengaji ilmu nahu kan, kalau fa'il ni dia mesti diterjemahkan oleh. Sebab kalau dalam kitab ni tak ada oleh tu, saya tambah sebab kaedah belajar bahasa Arab begitu. Maf'ul tu kita baca akan. Kalau mengaji kitab Jawi, dia kena hafal dia punya syair dia. Bermula itu ialah mubtada, iaitu itu ialah khabar, oleh itu ialah fa'il, akan itu ialah maf'ul, yang itu adalah sifat, akan sebagai itu maf'ul mutlak, kerana itu ialah maf'ul li ajlih, akan sebagai itu. Ini panjang. Dulu kalau mula-mula nak mengaji kena hafal semua tu.
Saya bagi dia punya syair dia pendek je. Bermula mubtada oleh jadi fa'il lagi sama ia akan jadi maf'ul. Macam kita ngapa mata alfiah, kalamuna lafzun mufidu kastaqim wasmun wa fi'l summa harfunil kalim wahiduhu wa kilmatun wa qawlu'an wa kilmatun kalamuna wa qad yu'am. Ini matan alfiah, matan alpayah kata ustaz saya. Susah nak hafal matan alpayah. Ustaz, mata alfiah, mata alpayah dia kata. Payah nak hafal mata alfiah. Pak Kiai saya dulu dia hafal alfiah. Kenapa hafal alfiah? Kerana Tok Guru dia kata, kalau kau hafal alfiah, aku nikahkan kau dengan anak aku. Oh, jadi dia menghafal alfiah kena nak kahwin dengan anak. Dia hafal. Pak Kiai dia kata, alangkah baik kalau kamu hafal Al-Quran. Kamu hafal Quran. Dia kata alfiah pun kau hafal Quran. Apa itu dia hafal Quran? Hafal Quran. Hafal Quran, mata habis semua. Bila hafal Quran, yang lain tu Allah berikan boleh hafal semua mata. Itu kelebihan menghafal Al-Quranul Karim. Allah kita dah tutur ni payah nak hafal lah. Berserabut banyak kan. Kita sambung balik. Kalau saya tambah oleh-oleh tu, sebab saya dah terbiasa begitu, oleh tu ialah fa'il lah. Orang kata mana ada oleh Allah sini kan, itu nak menunjuk fa'il lah. Kalau tak ada tu saja saya tambah. Dulu ustaz saya lagi, kalau tak ada bermula pun ditambah bermula. Bermula pun tak ada, bermula kita tahu itu mubtada. Itu mubtada. Sama balik kita. Jangan cengang-cengang apa Ustaz Syukri ada oleh pula ni. Dan ada pun tertawa yang dimurkai Allah Ta'ala atasnya, maka iaitu tertawa daripada perkataan seorang yang berkata-kata dengan kalimah yang fasidah, ia perkataan yang tak elok. Supaya apa? Supaya tertawa ia atau tertawa orang lain. Sama dia tertawa ataupun orang lain dia gelak-gelak kerana dia bercakap ni. Cakap pula, cakap lucah-lucah pula. Allahu Akbar. Maka jawab dia tu, maka iaitu menggugurkan dia ke dalam neraka jahanam 70 tahun. Allah. Kerana perkataan ni boleh sebab masuk neraka. Jaga di sudut perkataan. Oleh sebab itulah ulama menyebut salah satu asya'a tusqil qalban. 3 perkara ni menyebabkan hati jadi keras. Hati ni cakap macam mana pun, turun malaikat daripada langit pun dia tak boleh terima. Hati dah keras. Yang pertama, ad-dhihku min ghairi ujbin. Gelak ketawa tanpa ada yang melucukan. Dulu saya dah beritahu kot ni. Gelak ketawa tanpa ada sebab yang melucukan. Yang kedua, al-aklu bi ghairi ju'in. Tak lapar pun tapi makan je. Macam ayam kan, ayam daging tu makan sebulan jual tu. Makan je tanpa ada lapar. Kan lapar pun dia kena kuda makan dia. Dia boleh jadi hati keras. Macam orang sambil sema makan kauci makan. Lepas habis satu bungkus, lepas habis satu bungkus. Oleh mulut dia nampak tak ada apa-apa, bukan dia lapar. Ini tak elok. Dia kata tak elok. Wal kalamu min ghairi hajatin. Yang ketiga, cakap tak ada hajat, bercakap aja dia. Ini punca hati jadi keras. Punca hati keras. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama tabi'in, ulama yang alim, berkata, inna rajula la yatakallamu bi kalimatin liyudhika biha min hawlih. Mana-mana lelaki yang bersembang, tujuan orang keliling dia gelak ketawa, fayaskhatullahu biha, Allah murka dengan dia. Fayusibuhu as-sukhta, kemurkaan Allah ni kena dekat dia. Faya'ummu man hawlahu, yang sekitar dia pun sama dapat. Syekh Jeffrey duduk dekat orang gelak ketawa, bukan tukang mat lawak ni, pelawak ni yang dapat dosa, kita pun sama-sama dapat. Allahu Akbar.
Kita suka orang lawak yang tidak memberi apa-apa manfaat. Habis, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin yardallahu biha. Tapi kalau kita duduk, dia kata, mana-mana lelaki ataupun orang yang bercakap dengan ucapan yang mana ucapan itu Allah redha, fatusibuhur rahmatu. Orang yang mengucapkan perkataan itu dapat rahmat, fata'ummu man haulahu, dan orang yang berada di keliling dia pun mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama balik kita kata. Dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kathura dhahikuhu kathura khat'uhu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa banyak tertawanya, banyaklah tersalahnya. Dan banyak tersalah, lagi banyak kita bercakap, lagi banyaklah salah. Lagi banyak salah. Oleh sebab itu Imam Hasan al-Basri diriwayatkan daripada Yunus, katanya, al-mu'minu wallahi yumsi hazinan wa yusbihu hazinan. Wa kana al-Hasan al-Basri fama ra'aituhu illa karajulin usiba bi musibatin muhdisatin. Kata Yunus radhiyallahu an, ngaji dengan Imam Hasan al-Basri, dia kata orang mukmin ni demi Allah, pagi pun dia sedih, dia kata petang pun dia dalam keadaan hazin, tak terseronok, bahkan dia macam sedih, pagi pun sedih. Aku lihat sendiri Imam Hasan al-Basri, imamku, tak pernah aku lihat dia melainkan umpama orang yang kena musibah. Maknanya dalam keadaan ianya tak pernah tergelak-gelak lah begitu, tak pernah tergelak-gelak, berseronok-seronok begitu. Ini Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an, Imam Hasan al-Basri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, lagi banyak bercakap, lagi banyaklah kita buat dosa. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wara'an, jadilah kau orang wara'. Bila kita ni jadi wara', takun a'badan nas, pasti kau akan jadi seorang manusia yang betul-betul abdikan diri, seorang yang kuat beribadat. Kita ni wara', itu wara', jaga ini halal, ini haram, ini syubhat. Inilah orang yang paling kuat beribadat di kalangan manusia. Wa kun qana'an, jadilah kamu orang yang bersifat qana'ah, bersyukur dengan pemberian Allah ni. Takun ashkuran nas, pasti kamu tergolong di kalangan manusia yang paling bersyukur. Wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsihi, hendaklah kamu suka kepada manusia sebagaimana kamu suka pada diri kamu. Kalau kita suka diri kita ini macam mana, kita nak orang lain pun kita tak buat benda yang menyakitkan orang. Kita tak suka orang buat kita, jadi kita takkan buat orang. Kita tak kata orang, kita tak suka orang kata kita takkan kata orang. Kita tak suka orang inaya kita takkan inaya orang. Kalau buat begitu, takun mu'minan, engkau tergolong orang benar-benar beriman. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman, baiklah bergaul dengan orang-orang yang berjiran dengan kamu. Jiran-jiran kita baik-baik, nescaya kamu tergolong orang Islam yang terbaik. Wa aqil dhihka, kurangkanlah ketawa. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba, kerana banyaknya bergelak ketawa mematikan hati. Hadis ini adalah hadis yang sahih.
kedudukan hadis ni dinilai oleh ulama iaitu kedudukan hasan, boleh diamalkan. Sama balik kita kata qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa banyak tertawa, sedikitlah haibahnya. Allah, siapa banyak ketawa ni, tak ada haibah pada diri dia. Kalau saya ni orang kata oh itu hebat tu Tok Guru, kita kata Tok Guru, tiba-tiba kita hadir dengan dia kan, oh dia tergelak, mengilai-ngilai, habis respect kita ni tak ada, hilang haibahnya. Kalau banyak bila banyak ketawa ni hilanglah haibahnya. Dan seterusnya kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, wa man mazhar istakhaffa bihi, dan barang siapa banyak bergurau-gurau, diringankan orang akan dia. Tadi hilang haibah pada manusia, ini banyak bergurau-gurau, istakhaffa bihi, jadi orang pandang lekeh dia. Jadi Tok Guru ni pun orang boleh melawak dengan dia pula. Kadang-kadang lawak dengan dia menjatuhkan maruah dia, kadang-kadang melabelkan dia pula dengan label yang tidak baik. Nama-nama ustaz ni benda-benda yang tak elok disebut kan. Orang kata siapa ustaz tu, sebut nama ustaz ni, nama yang tidak baik diucapkan. Sebab apa? Sebab dia banyak berselera, bergurau-gurau ni, haibah. Tu sebab Tok Guru dulu dia lalu pun kita rasa ada haibah ni. Tak pernah pun marah kita, tak pernah. Dulu saya di Pasir Tumbuh kan, orang lain ni, yang lain semua tu belaka, orang dah berkelamin kan. Cuba tunggu Haji Hashim keluar kan, bawa tongkat di jalan gitu, kita jadi malu alam. Tak pernah marah, tak pernah apa. Orang lain semua dah tua-tua, ada setengah-setengah tu penuh tattoo, pergi datang Pasir Tumbuh tattoo penuh. Jumpa Tok Guru tak cakap banyak, kita ni berbuih-buih cakap orang tak berubah, sebab kita tak ada haibah. Haibah kita tak ada. Haibah, kalau ada haibah ni, orang nak berniat jahat pun tak boleh, hilang niat jahat tu tak jadi. Sebab Allah berikan haibah kepada ulama. Allah yarhamuh Tuan Guru Haji Hashim, Allah yarhamuh. Dulu duduk sama pondok saya, semua jenis asalnya tak berjenis kan? Orang pergi sembahyang subuh, dia tak sembahyang subuh. Tapi kita kata jom jumpa Tok Guru lah. Wah, bukan tak mau jumpa, wah, dia kata sehingga ni majlis mahfil dia kata. Lama-lama jumpa mandi petuk-petuk dia tu. Jadi baik dia. Jadi baik. Kita ni kalau orang jahat makfid jumpa kita, lagi tengok kita lagi meluat dia. Kita tak ada haibah. Haibah tu tak ada. Ramai orang berilmu di zaman sekarang, tapi kehaibatan itu tidak ada sebab kurangnya beramal, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tak ada PhD pun kan? Tapi seorang yang warad, mengajar siang malam, kan? Allah berikan rezeki. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan barang siapa banyak bergurau-gurau, diringankan orang dengan dia. Dan barang siapa membanyakkan daripada sesuatu, dan diketahui orang dengan dia. Kita tengok dalam bahasa Arab dia, wa man aksara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang membanyakkan daripada sesuatu supaya diketahui dengan dia. Diketahui. Wa man kasura kalamu kasura saqtuhu. Barang siapa membanyakkan daripada sesuatu, urifa bihi, nescaya diketahui dia. Jawab pada man tadi. Mana kalau kita buat sesuatu, membanyakkan sesuatu, lama-lama orang akan tahu.
Kalau kita buat baik, insya-Allah orang tahu. Kalau kita buat jahat, lama-lama orang tahu. Mula sembunyi dah, tapi dah banyak buat jahat, Allah tidak akan membukakan aib seorang tu, melainkan dah biasa buat. Abang Rahman kalau naik motor tak ada lesen, dah 3 tahun tak ada lesen, mula okey, sekali kena tahan. Dah bulan 10 ni kena tahan, tak ada road test. Sekarang roadblock sana, roadblock, Allah, terlupa lah saya. Terlupa macam mana 3 tahun tak renew, dia kata 3 tahun tak renew. 3 tahun tak renew. Sebab mula sebelum ni okey terlepas, kerana dah terbiasa kan, terbiasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lagi, dan barang siapa banyak perkataannya, maka banyaklah tersalahnya, dan barang siapa banyak tersalahnya, sedikit malu dia. Tak ada sifat malu. Allah kalau murka seorang hamba itu, Allah cabut sifat malu. Man kasura saqtuhu qalla haya'uhu. Siapa banyak dosa, dia kurang malu. Dulu kita baca kitab Hidayatus Salikin, tanda Allah murka, Allah tarik sifat malu. Disebabkan dosa dia banyak ni, Allah tarik sifat malu. Itu sebab kita tengok, dia tak rasa malu ke? Sebab dosanya dah banyak, dia tak ada rasa malu. Ini kata Sayyidina Umar ni lagi. Jadi kita tak heran orang buat dosa, orang buat benda-benda, kadang-kadang kita sendiri nak tengok pun malu, dia tak malu. Ini kesan implikasi daripada buat dosa. Dosa kalau banyak, dan barang siapa sedikit malunya, sedikitlah waraknya, tak ada waraknya. Dan barang siapa sedikit waraknya, matilah hati dia, hati dia mati pula. Maka memperbuat ia barang yang sekehendaknya. Jadi kalau dia dah tak mati hati, semua dia sapu habis. Dia akan buat apa yang dia kehendak, dia tak kira halal ataupun haram. Kata ulama, dan kata setengah mereka itu, idza lam takhsha, khashiya yakhsha, takut. Idza lam takhsha, tanda masuk huruf lam, buang huruf ilat. Mana asalnya khashiya yakhsha. Idza lam takhsha aqibatal layali wa lam tastahi. Dia kalau asalnya istahya yastahi, tapi apabila masuk lam, dia buang huruf tu jadi tastahi. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, hadis 40. Kalau rasa tak malu, buatlah apa yang kamu suka. Mana Allah Subhanahu wa taala kalau tarikkan sifat malu ni, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau rasa tak malu, buatlah. Bukan makna suruh buat. Kalau kita contoh cakap anak-anak ni dulu naik motor, dah langgar, patah kaki, patah tangan, patahan, sebab dia jadi Superman. Dia Superman. Nah sekarang ni pun nak Superman ni, kita kata jadilah, bukan Superman, Batman, apa semua kau buat lah. Mana suruh jadi dia tu? Dah, jangan buat. Macam Jeffrey kecil-kecil dulu manjat jatuh, mak kata panjat lah, panjat. Bukan suruh panjat, makna larang, jangan panjat. Tapi punya ayat macam suruh, panjat lah. Nak patah riuk, panjat. Begitu. Jadi bukan suruh panjat. Begitu juga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab pun begitu. Walam tastahi fasna ma tasha. Apabila tiada engkau takut akan kesudahan segala, apabila tiada engkau takut akan kesudahan segala malam, dan tiada malu engkau, maka perbuat olehmu akan barang yang kau kehendak. Bukan suruh buat. Kalau rasa-rasa tak malu, buatlah. Sepanjang malam kau buat dosa, maknanya jangan buat. Maksud jangan buat. Dalam bahasa Arab ni ada nama i'jaz, ada nama tahdid. Tahdid tu mana ugut. Ugut tu jangan buat. Ini gaya bahasa memberi maksud ugut. Walam tastahi, kalau kau tak malu, fasna, buatlah. Bukan suruh buat, tapi ugut. Kalau kau buat, kau tanggung dosa.
berbuat tanggung dosa. Dan kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, takut olehmu daripada bahawa engkau sebut akan perkataan yang mentertawakan orang, dan jikalau engkau menghikayatkan perkataan orang lain sekalipun. Nampak ni? Kita ajuk-ajuk cakap orang pun sehingga orang jadi ketawa pun jangan buat. Sayyidina Ali kata jangan buat benda tu. Kita kadang-kadang pergi ajuk cakap orang kan. Bila kita ajuk cakap orang pun ketawa. Kita kata oh exactly macam itulah kau punya cakap. Jangan mengundang dosa tu. Mengundang dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kasura dhahikuhu yastakhiffu bihin nas. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa banyak tertawa, nescaya meringankan dia oleh manusia pandang dia lekeh. Siapa banyak ketawa ni, alah dia kata nama dia ustaz apa dia kata. Kerana banyak ke? Banyak ketawa. Pak lebih tu, pak lebih apa dia kata, habuk ada. Orang boleh pandang lekeh kerana terketawa. Dan seterusnya lagi, dan riwayat daripada Muawiyah ibn Hidah dengan isnadnya yang kuat, diriwayat daripada Muawiyah ibn Hidah dengan sanad yang kuat, wailun lilladhi yuhaddisu fayukadzibu fi hadisihi liyadhaka bihil qawm wailun lahu. Maksudnya, wailah celaka bagi mereka yang berkhabar-khabar, bercerita lah, maka mendusta ia pada khabarannya. Gelentor dia, bagi orang percaya, orang pun tergelak. Ni jangan kita cerita-cerita nak bagi sedap cerita, sebenarnya cerita tu kita reka-reka. Neraka wail. Apa maksud wail akan dihuraikan selepas ini. Wailun baginya, diulang-ulang akan dia memberi ketahui dengan sangat besar kebinasaannya. Dia ulang-ulang wailun. Apa maksud wail? Dan makna wail itu kebinasaan. Itu pandangan pertama. Mana orang bercerita-cerita merapu-rapu ni kan, wail apa mana? Binasa dia. Dunia binasa, akhirat binasa, tak dapat berkat. Pandangan yang kedua, apa mana wail? Dan nama bagi satu wadi dalam neraka jahanam. Naru jahanam, neraka jahanam. Siapa buat benda ni akan dihumban ke dalam satu tempat dalam api neraka. Nama dia wail, neraka wail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalimatin hatta yadhaka julasa'uhu azzabahu Allah taala finnar. Man takallama bi kalimatin, barang siapa yang berkata-kata. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata-kata dengan satu kalimat supaya tertawa-tawa dengan dia oleh segala orang yang duduk sertanya. Sebab terjemah sini oleh kan, supaya tertawa-tawa dengan dia oleh, maknanya julasa tu jadi fa'il. Kalau kita baca hatta yudhika, adhaka yudhiku, berhajat kepada maf'ulun bih. Contohnya dalam bahasa Arab, kharaja Muhammadun minal fasli, Muhammad tu keluar daripada kelas. Kalau kita kata, kita tambah kharaja tu, tambah depan dia akhraja, Muhammad ni dia jadi baris lain. Akhrajal ustazu Muhammadan minal fasli, guru telah mengeluarkan si Muhammad ni daripada kelas. Jadi kalau kita baca adhaka yudhiku, sehingga menggelakkan, sehingga mengtertawa, macam mana nak terjemah, mentertawakan ia seseorang lah, julasa'ahu, akan orang-orang yang duduk di sekitarnya. Jadi tak boleh baca oleh, dia jadi akan. Tapi terjemah pengarang kitab kita oleh.
Mana kalau oleh hatta yadhaka julasa'uhu, sebab oleh. Tapi kalau dia kata akan orang yang duduk bersamanya, hatta yudhika. Itu cara nak baca. Kadang-kadang kitab-kitab berbaris pun ialah orang tolong bariskan. Jadi kalau bercakap-cakap supaya orang lain gelak ketawa, keliling dia gelak ketawa, sertanya disaksikan akan dia oleh Allah Ta'ala dalam api neraka. Azabah tu, azabah mana diseksa. Kitab saya ni tak betul, seksa. Saya ni tulis disaksi, diseksa. Sebab Arabnya diseksa. Biasalah kalau tertulis, tertype, dia jadi begitu. Azabahullahu ta'ala finnar, saya diseksa, itu betul, akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Itulah riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan daripada Bahru Ibnu Hakim, daripada bapaknya dan daripada datuknya. Nabi SAW bersabda, wailun liman yukazzibu liyadhaka bihin nas, wailun lahu. Ada riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, neraka wailah bagi orang yang cakap dusta, supaya orang ramai gelak ketawa. 3 kali Nabi SAW ulang benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala menyebut ada 8 perkara kesan daripada gelak ketawa yang mengilai-ngilai ni. Yang pertama, ayyazummakal ulama'u wal uqala, akan dicerca oleh ulama dan orang-orang yang berakal. Orang gelak mengilai-ngilai ini. Yang kedua, ayyajtariya 'alaika as-sufaha wa juhal, akan berani orang-orang bodoh, orang jahil dengan dia. Kalau kita gelak tahu ngilai-ngilai, orang bodoh pun boleh melawak-lawak dengan kita pula nanti. Dia tak ada gerun, tak ada hebat. Yang ketiga, lau kunta jahilan, kalau engkau ni orang jahil, bertambah jahil kamu. Kalau engkau orang alim, naqasa ilmuka, ilmu kau jadi kurang, ilmu kau akan jadi kurang. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang telah kita baca sebelum ini, innal alima idza dhahika dhahkatan, orang alim kalau gelak mengilai-ngilai, majja minal ilmi majjatan, tak keluar satu ilmu daripada mulut dia, jadi muntah. Yang keempat, anna fihi nisyana az-zunubil madiyah, kesan gelak ketawa yang berlebihan ini, dia akan lupa dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Yang kelima, iaitu kesan gelak ketawa ni jara'atun 'ala az-zunub fil mustaqbal, dia akan berani buat dosa akan datang. Kerana bila dia gelak ketawa, hatinya akan jadi mati, hatinya akan jadi keras. Itu kesan dia. Yang keenam, sesungguhnya gelak ketawa yang mengilai-ngilai ini nisyanul maut, dia lupa tentang kematian dan apa yang berlaku di selepas mati. Yang ketujuh, anna alaika wizra man dhahika yudhikuka, iaitu kamu akan tanggung dosa. Kamu buat benda tu pun berdosa, orang yang gelak ketawa keliling kamu pun kamu tanggung dosa juga. Sebab kerana kamulah dia boleh jadi orang lain gelak ketawa, kata Al-Imam Abu Lais. Dan yang ke-8, annahu yujza bid-dhahkil qalil bukaan kasiran fil akhirah, walaupun gelak tu sedikit dalam dunia, tapi menangisnya lama di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat manfaat, dan kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.